punya bunga kantan dia. Bos buat apa tu? Okey. Ni kan korang tanya, okay, macam mana saya buat nasi lemak tujuh dia warna biru. Okey, ni ada bunga telang. Kau nampak? Bunga telang, air dia warna biru. Sekarang ni kita tengah masak air bunga telang ni kita rebus sampai air dia naik colour biru. Telang ni banyak khasiat dia ni. Dia ada rasa. Tu yang buatkan nasi lemak kedai Hatta ni, nasi lemak bunga telang ni memang yang sedap sebab benda ni. Sementara kita tunggu bunga telang ni masak, colour dia keluar, kita buat dia punya santan. Santan bubur garam, bubur gula, betul-betul sedap. Dia ada manis dia, ada garam, dia ada masin dia ada lemak-lemak dia tu kan. Barulah namun dah dapat dia punya biru dia tu. Lepas tu kita nak tuangkan sini tapis kita tak nak ada dia punya hampas-hampas tu lah, hampas bunga telang tu kita tapis. Senang je kalau dekat sini dia akan buat tanda. Sekarang kita nak basuh beras. Jom sekarang kita basuh beras ni. Saya punya petua senang je. Beras ni kita basuh 5 kali basuh. Sebab ni kita nak buat santan, nak berapa kan. Jadi kita baru basuh macam ni biar ada banyak kali basuh, tak apa. Orang cakap basuh beras ni nanti banyak kali tak sedap, tak. Sebab kita nak masukkan dia santan, kita nak masukkan dia perisa-perisa dia tu. Jadi kita kena kurangkan sangat dia punya rasa kanji dia tu. Barulah dia rasa bunga telang, rasa santan dia tu naik kan. Dapat tak satu dapat kan. Nak bagi sedap kita punya barang senang je, mesti more quality. Quality mesti more nombor satu. Baru kita dapat kita punya rasa yang betul-betul best. Beras pun kita dah tapis. Kita dah tapis dah, bagi dia betul-betul betul-betul air dia betul-betul turun. So nanti kita nak tambah air, takut dia punya sukatan itu lari. Bila sukatan dia lari, nasi akan jadi lembik sangat ke ataupun antah ke, macam-macam lah boleh jadi. Okay, kita tuang kat dalam ni. Kita tu susu ni dah tuang pandan. Kita dah masuk kan, dia dah larut. Kita masukkan sini. Ni kita masuk balik dalam ni. Kita memang dah letak campur dengan ni halia. Okey, so kita godak sikit. Nampak okey, dah biru-biru okey, kita terus tuang. Bila kita terus tuang, terus dia masuk dalam ni. Okey. Dan ni dah siap. Ni kita nak panaskan tu steamer. Lepas tu sekejap kita tengok kita sudah steamer Okay. Lam kan. Saya duduk dapur semua nak lari. Apalah korang ni. Okey, buka. Okey, buka. Okey, kita masukkan dekat dalam steamer. Alright. Lepas tu okey, kita tutup. Kita biarkan setengah jam, 40 minit macam tu. Nanti kita tengok balik. 3 last. Restoran Hatta di Bahau.